Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Mesir memberi jaminan untuk mempermudahkan penyaluran 376 tan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza pada April. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini Gaza menang. Lepas 2 tahun genocide, the victory of Palestinian people. Kita bagi hadiah ini victory untuk rakyat Malaysia. ايدي بايدك نحمي الاقصى. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Sitori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jujur sejujur-jujurnya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya itu iri dengan kebaikan pemimpin Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam renungan time saya nak tidur, saya pun berpikir, entah ya, hati Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini terbuat dari apa? Apakah ini yang dinamakan malaikat yang turun dari langit? Sebab di saat dunia ini kecoh pasal minyak, Malaysia mendapatkan kehormatan dari Presiden Iran, dan kebaikan Malaysia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jalur yang sangat mulus lagi ketika Perdana Menteri Malaysia ataupun Malaysia memberikan bantuan ke Gaza, anak-anak Gaza mendapatkan kemudahan juga dari pemimpin Mesir. Dan hal-hal seperti ini yang membuat anak-anak Gaza semangat lagi, menggugah lagi. Wah, begitu senengnya ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Mesir memberi jaminan untuk mempermudahkan penyaluran 376 tan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza pada April. Perdana Menteri dalam kenyataan menerusi Facebook rasminya memberitahu jaminan itu disampaikan sendiri oleh Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi ketika mengadakan perbincangan dengan beliau pada 26 Mac lalu. Langkah ini dijangka membolehkan bantuan segera disalurkan kepada lebih 100,000 penduduk Gaza yang amat memerlukan melalui pintu sempadan Rafah. Pada masa sama, Anwar turut menegaskan prinsip Malaysia yang tidak akan tunduk terhadap halangan daripada rejim Zionis Israel yang disifatkannya merencatkan usaha kemanusiaan ini. Tegasnya, di saat dunia diuji dengan ketidakpedulian dan hipokrasi, Malaysia akan terus berdiri sebagai suara yang berprinsip dan bermaruah mempertahankan hak mereka yang tertindas. Pada 14 Mac, media melaporkan bahawa hampir semua usaha bantuan kemanusiaan melalui lintasan Kerem Shalom, iaitu wilayah yang dikuasai Israel berhampiran sepadan Rafah, telah ditolak sepenuhnya. Untuk rekod, Kerem Shalom kekal sebagai satu-satunya lintasan yang masih beroperasi untuk memasuki Gaza. Manakala lintasan Rafah dan Zikim dibuka secara separa sejak bermulanya serangan bersama Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran pada 28 Februari lepas. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh 30 Mac 2026. Beberapa update semasa berkaitan dengan keadaan di lapangan melibatkan Gaza, Palestin dan apa yang masih lagi berlaku berikutan perang yang masih tak nampak jalan kesudahan melibatkan antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran sendiri sehingga hari ini. Satu bentuk perbincangan telah berlangsung, iaitu rundingan yang kita sebut sebagai G2G melibatkan antara Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden Mesir iaitu Abdul Fattah Al-Sisi, iaitu pada April 2026. Satu bentuk gerakan untuk menghantar bantuan besar-besaran sekitar Gaza akan dijalankan melalui program Global Sumuk Flotilla melalui jalan darat, dan dijangka lebih kurang 30 kontena yang membawa lebih kurang 374 bahan bantuan asas jika dibenarkan untuk masuk ke dalam Gaza akan mampu mencukupkan keperluan kepada 100,000 orang rakyat Gaza yang masih lagi sumut bertahan walaupun dalam situasi sekarang di sana.
Dia dah jadi macam isu FOMO ataupun isu trending bila semua orang nak bercerita tentang perang yang masih lagi berlaku di lapangan. Tapi kalian perlu untuk fokus pada prioriti bahawa yang perlu kita jadikan keutamaan sekarang bukan sekadar tentang mereka yang masih lagi berada dalam situasi perang sekitar Timur Tengah, tapi mereka yang telah lama bertahan sekitar Gaza, dan kita tahu perang ini menyebabkan banyak eksploitasi kemudian dilakukan dengan pembunuhan dilakukan secara beramai-ramai. Even semalam 9 orang terbunuh sekitar tengah-tengah bandar Khan Yunis. Antara yang terkesan dengan setiap siri pembunuhan melalui serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke atas Gaza adalah seorang yang bernama Makbir Rabah, di mana beliau bukanlah seorang yang terlibat sebagai tentera mukawamah, apatah lagi pasukan keselamatan di Gaza. Beliau hanya beratur panjang untuk mendapatkan keperluan asas makanan untuk dibawa pulang kepada keluarganya, tiba-tiba dibakar hidup-hidup melalui serangan udara yang dilakukan oleh Israel sendiri. Dan ini adalah realiti di lapangan. Walaupun sibuk dengan perang, menangani segala bentuk peluru-peluru misil balistik yang dilancarkan oleh Iran ke atas kawasan-kawasan sekitar Israel, mereka tetap juga melakukan segala bentuk dendam berterusan sekitar Gaza. Beberapa posting dalam The Jerusalem Post melaporkan bahawa sebenarnya Israel berada dalam keadaan kritikal untuk memastikan bahawa interceptor itu cukup untuk menangkis peluru-peluru balistik yang dilancarkan bukan hanya daripada Iran, tapi juga serangan susulan yang dilancarkan daripada Hizbullah dan juga Yaman sendiri. Dan katanya buat masa sekarang misil balistik ini hanya akan mampu untuk ditangkis menggunakan penangkis yang sangat-sangat limited di kawasan-kawasan yang begitu kritikal saja oleh Israel. Kalian jangan lupa kalau hari ini 30 Mac 2026 bermakna 31 hari Masjidil Aqsa telah pun ditutup dan katanya akan dibenarkan akses semula pada pertengahan April, mungkin 15 April, tapi bila kita deal dengan satu entiti yang namanya Zionis, setiap kali dia berjanji tak mungkin akan dia lakukan seperti biasa. Jadi teruskan suara kempen kita untuk memaksa agar open Masjidil Aqsa ini dibenarkan dan tidak ada lagi sebarang bentuk pencerobohan, tidak ada lagi sebarang bentuk pengusiran kepada semua penduduk Palestin yang masih lagi bertahan sekitar Masjidil Aqsa. Sebab dia kalau boleh, dahlah dia tutup Masjidil Aqsa, dia nak halau ke semua orang Palestin yang masih lagi berada sekitar Masjidil Aqsa, yang mereka merupakan orang yang kita letakkan sebagai harapan mempertahankan Masjidil Aqsa. Semua ni dah dihalau keluar oleh Israel. Masa sekarang memang Turki, Mesir, Arab Saudi dan juga Pakistan mereka tengah berbincang sekitar Islamabad untuk memastikan bahawa Turki, Mesir, Arab Saudi dan juga Pakistan mereka tengah meeting sekitar Islamabad sekarang disebabkan mereka tengah berbincang bagaimanakah cara yang paling bersesuaian untuk memastikan bahawa segala bentuk ketegangan yang berlaku sekitar Timur Tengah ini dapat ditamatkan. Belum ada solusi pun sebenarnya. Sehingga sekarang sekitar Iran mereka yang terkorban lebih kurang 2076 orang dan katanya semalam ada satu siri serangan. Operasi Janji Benar 4 dan kalau tak silap saya gelombang yang ke-88 telah dilancarkan sekitar Noak Hovaf. Di situ ada kilang kimia berbahaya sekitar Israel dan memang kebakaran itu berlaku dalam satu keadaan yang sangat dahsyat. Ambil masa beberapa jam sebelum berjaya memadamkan api. Even masih belum berjaya untuk padamkan api pun sekitar kawasan berkenaan. Sebab not least, kalian tahu sebelum ini universiti sekitar Iran telah pun diserang dan Iran dah mengeluarkan senarai nama universiti yang berada sekitar Timur Tengah, yang kita tahu ada American University of Kuwait, American University of Bahrain dan American University of Qatar whatsoever semua, dan universiti-universiti inilah yang akan dijadikan sasaran kemudian kerana universiti-universiti sekitar Iran diserang terlebih dahulu. Inilah yang kita sebut sebagai kau serang aku serang semua sekali fasilitis yang kau ada. Kau serang bank, kami serang bank juga. Kau serang universiti, kami melakukan serangan ke atas universiti juga. Itu prinsip asas serangan yang dilakukan oleh Iran. Sebab not least, serangan masih lagi berterusan melibatkan kesemua pihak dan insyaAllah saya akan update daripada masa ke semasa. Dan sebenarnya the real perang yang berlaku bukanlah secara serangan udara. Serangan udara ni kalau nampaklah segitu mudah, teknologi mampu untuk menawan dan menyelesaikan segala bentuk perkara yang berlaku di lapangan. Walaupun Amerika Syarikat klaim telah berjaya menyelesaikan dan telah berjaya menghapuskan misil balistik Iran hampir 97%, tapi kalau betul-betul berjaya takkan ada sebarang bentuk strategi susulan untuk masuk melalui pertempuran darat. Nampak macam power je kan serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat dan juga Israel ke atas banyak kawasan, puluhan infrastruktur serta fasiliti yang telah dirosakkan dekat Iran. Tapi nampak gaya macam hasil itu tidak selaras dengan skrip yang mereka lontarkan bahawa mereka telah berjaya secara total sekian. Tapi pertempuran ni akan jadi lain bila tak kala yang jejak ke atas tanah itu adalah kaki-kaki yang pergi untuk melakukan pertempuran darat. Sebab bertempur dekat dalam Iran ni ibarat satu kawasan yang kita dah anggap dia adalah kawasan yang penuh dengan kubu.
gunung ganang, dengan setiap bentuk laluan boleh menjadi perangkap, dan bayangkan inilah taktikal gerila yang akhirnya mungkin akan merugikan pihak ketentera Amerika Syarikat sendiri. Tapi tak mengapalah, biarkan mereka ibarat menjadi seperti luncai yang terjun dengan labu-labunya. Free Palestine. Assalamualaikum. Ini berjalan lancar Samir. dan dapat Ustaz sampai Samir. target kita. Orang Samir, Amin. orang Amin ya Palestin, Rabb. Amin. orang Betul? Gaza, orang Amin ya Rabb. Jabalia. Amin. Ya. MasyaAllah. So you have been here Di how many sini days? 10 hari aja. Nanti saya pulang kerja di Vietnam, di dutaan. Okay, Vietnam. so you work here. Dia bukan, ini ada meeting dari Meeting. dutaan. Oh, I see. 10 hari balik lagi. So nanti balik ke Balik lagi di Vietnam. Vietnam? Saya asli orang Gaza, orang Jabalia. MasyaAllah, asli Palestin dan Terima juga kasih banyak buat Malaysia. Alhamdulillah Malaysia. Berapa kali saya lihat semua Malaysia ada yang kami ada dari dutaan Amerika, Ya, orang Malaysia betul. semua sampai Sogok. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak MasyaAllah. buat Malaysia, buat semua orang Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalan bagus insya-Allah buat semua insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini Gaza menang. Lepas Gaza 2 menang. tahun genocide, the victory of Palestinian people. Kita bagi hadiah ini victory untuk rakyat Malaysia yang sama dikasih kita, hadiah. yang tak pernah tinggal kita. Terima kasih semua rakyat Malaysia. Terima kasih Nusantara. Gaza menang lepas 2 tahun genocide. Lepas 100,000 orang meninggal syahid, 170,000 orang cedera. And you masih sama kita, tak pernah tinggal kita. Alhamdulillah, Gaza dah menang guys. Lepas 2 tahun of this genocide. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. ايدي بايدك Oh, Negeri Sembilan, Perak. Oh, bendera-bendera wilayah Malaysia nih, guys. Wilayah persekutuan. Sebelahnya lagi ada bendera Kelantan. Sebelahnya lagi ada bendera Sabah. Ada juga bendera Pineng, Pulau Pineng, bendera Kedah, bendera Johor, bendera Pahang tempat saya kerja nih, bendera Terengganu. Wah, hampir seluruh negeri-negeri Malaysia ya mensupport, memberikan bantuan. Dan ini pembalasannya, anak-anak Gaza memberikan atau memberikan bendera ini sebuah bentuk terima kasih. بغداد Dan الآبية selain itu يا juga dikasih بيروت يا makanan-makanan عمان pastinya يا biasanya macam الرباط itu kan المغربية pizza إن deh. قدسي Wow. ما تنهار. Masya Allah, hati orang Malaysia sekali lagi mengukir sejarah. Di bawah naungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia bakal menjadi negara ASEAN pertama yang membangunkan bandar wakaf di Gaza. Projek Bandar Wakaf Malaysia di Gaza ini bakal dilancarkan selepas bulan Ramadan sebagai bukti komitmen Malaysia dalam membantu membangunkan semula Gaza pasca peperangan. Bandar Wakaf Malaysia di Gaza akan merangkumi 14 blok apartmen wakaf mewakili negeri-negeri Malaysia, masjid berkembar Masjid Shah Alam, sekolah Malaysia di Gaza, taman rekreasi, 56 premis perniagaan mikrokredit, klinik kesihatan, dan menara tangki air. Ini bukan sekadar bantuan tetapi pembangunan mampan untuk masa depan rakyat Palestin. Projek ini melibatkan pelbagai pihak. Selangor menyumbangkan masjid berkembar Shah Alam dan apartmen wakaf. Pecinta Gaza Malaysia, CGM, membina sekolah Malaysia. JAKIM dan Yayasan Wakaf Malaysia membangunkan Malaysia Central Kitchen. Negeri-negeri lain seperti Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, Melaka dan Pulau Pinang turut menyumbang apartmen wakaf. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga telah menitahkan penubuhan tabung pembangunan Ihsan Selangor Gaza bagi menjayakan projek ini. Dengan tanah wakaf seluas 87 ekar yang diperoleh di Gaza, projek ini dianggarkan menelan kos sebanyak 120 juta ringgit. Sehingga kini, dana wakaf yang terkumpul telah mencecah 40 juta ringgit. Pengalaman luas MAPIM, CGM dan My Aqsa Defender dalam membina masjid dan membaik pulih hospital serta sekolah di Gaza akan memastikan projek ini berjalan lancar. Malaysia terus membuktikan solidaritinya kepada Palestin. Dari misi kemanusiaan hingga ke pembinaan bandar wakaf, negara kita berada di barisan hadapan dalam membantu Gaza. Majlis pelancaran rasmi akan diumumkan dalam masa terdekat. Ini adalah era baharu bantuan Malaysia ke Gaza. Di saat dunia hanya bisa bicara, Malaysia memilih untuk bergerak
demi solidaritas saudara-saudara sebangsa seagama yang berada di Gaza. Untuk Gaza, Strip yang terus dilanda konflik, bantuan bukan sekedar angka, tapi harapan yang dikirim dari hati ke hati. Dari pengiriman bantuan kemanusiaan, dukungan medis hingga doa yang tak pernah putus, Malaysia menunjukkan bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas negara. Bukan tentang siapa yang paling kuat, bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi tentang siapa yang tetap peduli saat yang lain memilih diam. Karena bagi Malaysia, Gaza bukan sekadar berita. Gaza adalah saudara. Dan saat saudara terluka, diam bukan pilihan. Ini alasannya Malaysia selalu memberikan bantuan kepada siapapun termasuk di Gaza. Dan Allah alhamdulillah pasti akan memberikan jalan-jalan yang terbaik di saat orang mempunyai niat baik ataupun pemerintahan Malaysia mempunyai niat baik. Imbal balik dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar angka, tapi sekedar kehormatan, sehingga kebaikan Malaysia dipuji oleh pemimpin dunia. Dalam semua video yang saya tayangkan ini, apabila ada tutur kata saya yang kurang baik, ataupun ada yang kurang sopan, atau bahkan ada yang silafnya dalam saya bertutur kata, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.